Sebelum masuk hutan, dah bagi tahu dah. Jurulatih dah tanya dah. Jurulatih cawangan peperangan hutan dah tanya dah. Kalau ada sesiapa yang hampir-hampir period atau sedang period, tolong bagi tahu sekarang. Senyum-senyum. Tak bagi tahu. Elok-elok sedang sesat. Sedang sesat. Datang period. Allahumma salli ala wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Testing mikrofon 1 2 3. Boleh buat live je lah. Dah live mana? Okey, kita baru nak start sebentar ya. Stiker. Okey. Waalaikumsalam. Okey, clear Clear, alhamdulillah. Minta maaf lambat sikit. Sepatutnya mula pukul 10 tepat 10 malam, tapi anak-anak tengah buat kerja sekolah lah. So kejap. Suara saya clear? Video clear? Misai saya kemas? Kening saya tersusun? Rambut okey tak? Okey. Okay, kita relax dulu. Malam ni ada banyak cerita, beberapa cerita. Oh ya, satu lagi, air. Air dah ada belum air? Okay. Sebab malam ni nak bercerita dia kena tumpu. Saya akan tutup komen, saya akan start cerita. Okay, beres? Ambil air dulu. Malam ni saya cerita benda rare, benda yang daripada pengalaman baik diri saya ataupun diri orang lain. Tolong bagi tahu pada geng-geng hiking, semua masuk sini. Okey, mai masuk sini dengar. Pergi ambil air dulu. Hiking ke, ataupun yang suka pergi air terjun ke, game memancing ke, panggil masuk. Jacinda jumpa, betul cakap tuan, jumpa, alhamdulillah. Masak Maggi, masak. Maling gunung ke, masuk. Dengar cerita. Orang nak bercerita ni. Malam ni saya cerita, saya bukan nak bercerita selalunya kita santai-santai, gelak-gelak ya. Malam ni kita nak bagi ilmu. Okey, penyelam hadir tu. Bagus. Geng diver ke, maling kundang tadi masuk. Okey, beres. Siapa ada dalam ni bersyukur. Jerang air je. Pergi buat. Orang awam masuk, orang asli masuk. Welcome. Masuk. Kita bagi masa lebih kurang sampai pukul 10 suku. Lagi 4 minit. Tok Batin hadir. Ni orang lama. Tok Batin orang lama. Tabik dulu kat Tok Batin. Okay. 4 minit. Okay. Siapa yang tak ada air, pergi ambil air dulu. Geng petani masuk. Tok Mudim pun dah masuk. Peguam hadir. Alhamdulillah. Tajuk apa malam ni? Tajuk kita malam ni banyak cerita. Bercerita. Okay? Hiking dah hadir. Okay? Pergi buat. Tebal, roti canai, suri rumah, rakyat biasa, semua masuk. 4 minit lagi boleh? 4 minit kita bagi kawan-kawan yang lain tu. Saya lagi orang kata, Allah tuan, terlepaslah live. Tak ada. Dia live sekali je. Okay? Terima kasih yang tap screen. Kalau boleh yang ada kat 1000 orang ni, seorang 10 kali tap screen. 1000 orang tekan tu 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Sebagai tanda support, sokongan. Okay? Bukan dapat duit pun tap screen tu. Bukan bagi duit atau dapat duit pun tap screen tu. Tak ada. 1000 orang ni, ada 1000 orang ni. Ni tap screen 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Tekan. Okay? 20 saya bagi tab. Masih. Boleh.
Geng diver hadir. Bagus. Tetap skrin. Kenapa belakang gelap? Dapur. Tutup lampu lah. Dapur kat rumah. Minta halal ilmu tuan. Ya baik. Okey, lagi berapa minit? 2 minit lagi kita start bercerita. Okey. Bila saya start bercerita, saya akan tutup komen. Okay. Boleh? Kita tutup komen sebab kita tak nak lagi itu fake account jom BC, jom PC apa semua tu. Saya harap bila sesi saya bercerita, tumpukan perhatian, kan? Dengar kisah-kisah yang berlaku, kan? Menarik ke? Okay. Ini benda-benda yang kamu jarang dengar. Benda-benda ni banyak ni benda-benda lama yang orang jarang dengar. Banyak kisah kat Malaysia ni. Banyak kisah pada setiap orang. Setiap orang ada kisah, setiap orang ada perjalanan hidup dia. Jadi hari ini saya bertuah kerana diberi kebenaran untuk menceritakan satu kisah. Bukan satu kisah. Sekejap nak cek. Dekat nota saya ni ada 5 kisah. 5 cerita tentang hutan yang boleh dijadikan pengajaran. 5 malam ni. Okey, Baran Sudah. 1 minit lagi. Okey. 1000 orang lebih ni semua tap skrin seorang 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepas tu relax. Orang Kuantan hadir. Oh, sejak kan belum baca air? Lambat, cepatlah. Orang dah tunggu dah ni. Dah siap air dah? Okey. Dan tap skrin, baik. Orang Singapura pun ada. Oh, Alhamdulillah. Orang Rauk pun ada. 10 jari tap tu dia macam tu. Pulada pun hadir. Okey, Alhamdulillah. Ni kisah ni pun ada kena-mengena dengan Pulada ni. Salam JBT. Waalaikumsalam. Minta maaf komen laju tau saya. Kuching, Mersing, Thailand, Pendang, Sungai Buloh. Ramai. Lama kan saya tak live kat sini? Sebulan lebih, kat 2 bulan kot. Okey, pukul 10 suku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okay, pada malam ini saya buat live ni ada sebab-sebab dia. Okay, kejap lagi saya tutup komen. Sofia, secepat pergi masuk bilik. Cepat masuk bilik. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya nak bercerita tentang pengalaman seseorang yang saya hormati. Biar saya perkenalkan sikit orang tu. Okey. Beliau adalah seorang berbangsa Cina. Okey, berbangsa Cina. Berkhidmat di dalam Regimen Ranger Diraja pada tahun 1978 sehingga dia bersara pada awal tahun 2000. Okey. So, beliau pernah menjadi ketua cawangan cawangan peperangan hutan, di mana cawangan ini ialah cawangan yang pernah saya duduk dulu, kan? Dan cawangan ini ialah sangat-sangat terkenal di seluruh dunia bagi tentera lah. Dekat Pulada tu, cawangan ini mengajar 3 kursus. Yang pertama, combat survival, ikhtiar hidup pertempuran dalam keadaan hutan. Yang kedua, combat trekking. Okay? Combat trekking, mengesan tempur. Dan yang ketiga, operasi hutan. Okay? Okay. Beliau saya dah kenal 8 tahun dah. Okay.
otai lah ni, sangat otai. Okay. Dan pada siang tadi beliau telefon saya dan tanya, hello brother, apa khabar, tolong pesan pada rakyat Malaysia. Ini pesan daripada dia. Lepas tu dia bercerita lah pengalaman dia begini, apa yang pernah berlaku, sekian. Ingat yang bercakap ni adalah ketua cawangan tau, big boss. Okay. Saya dulu waktu duduk dekat cawangan tu, ketua cawangan dia adalah Mendiang Major Johnson Mileng, Iban Tracker, ketua Iban Tracker. Dia pula yang pegawai bangsa Cina ni, dia jadi ketua cawangan kat situ. Kalau tak silap saya tahun 90-an. Okay. Jadi dia pesan, dia kata tolong ceritakan kisah hidup saya ni kepada rakyat Malaysia, supaya rakyat Malaysia ni, budak-budak sekarang ni ambil pengajaran. Okay. Tak kisahlah dia tu siapa, tak kisahlah berapa banyak pengalaman dia, aku dah beribu kali masuk hutan. Ribu kali masuk hutan. Ya betul, kami saya tahu. Okay. Dia dah hadap macam-macam daripada zaman komunis. Bayang aku masuk askar tahun 78. Komunis menyerah tahun 89. Lepas tu dia dah mengajar berpuluh-puluh negara. Okay. Jadi ini kisah dia. Boleh? Okay. Sebelum tu saya kena tutup komen dulu, kalau tidak saya banyak fake account ni masuk. Betul tak? Macam mana nak tutup komen? Kejap, sabar kejap. How to tutup komen? Setting mana saya punya moderator ni tidur semua moderator. Kejap. Tengah mencari. Okay, setting. Lepas tu mana ni? Tengah cari butang. Maklumlah, saya founder produk. Staff saya yang buat kerja ni selalu. Kan? Allow comment. Okay, settle. Baru clear. Okay. Tap screen je. Okay, tap screen je kerja korang. Okay. Dengar lah. Okay, kisah pertama dia begini tau. Dulu ada program rakan muda. Kerajaan buat program rakan muda. Jadi program rakan muda ni satu Malaysia. Okay. Beliau dan jurulatih lah. Jurulatih paling pakar dalam tentera. Okay. Bersama dengan ketua cawangan ni, pegawai yang telefon saya ni. Okay. Dia pernah masuk ke Gunung Panti. Seluruh geng rakan muda tu, termasuk diri dia, termasuk jurulatih, sesat. Ini bukan kisah seorang diri sesat. Ini satu kumpulan besar sesat. Okay. Sesat tu start daripada tengah hari sesat. Tak jumpa jalan. Walaupun gunung tu, Gunung Panti, Gunung Mutahak tu, mereka dah panjat berpuluh-puluh kali. Puluh kali tau. Sesat. Program rakan muda tu waktu tu berpuluh orang lah. 50-60 orang selalu satu grup. Dengan jurulatih lagi. Ini sesat berkumpulan. Besar-besaran. Okay. Mereka cari. Lepas tu ketika sedang sesat tu pula, ada seorang pelatih perempuan yang masuk program rakan muda ni, kan? Dia datang period. Waktu tu datang period. Sebelum masuk hutan, dah bagi tahu dah. Jurulatih dah tanya dah. Jurulatih cawangan peperangan hutan dah tanya dah. Kalau ada sesiapa yang hampir-hampir period atau sedang period, tolong bagi tahu sekarang. Senyum-senyum. Tak bagi tahu. Elok-elok sedang sesat datang period. Dengan pet tak ada. Nak jadi cerita, dalam berpuluh-puluh orang tu, jurulatih termasuk pegawai ni lah. Pegawai tu bagi tahu, okey, korang pikul. Sebab perempuan period hari pertama, semua orang tahu dia akan sakit. Dia cramp. Kan? Badan dia akan jadi sangat lemah.
Bayangkan berada di tengah-tengah gunung dalam keadaan sesat walaupun dalam kumpulan. Arahan yang dikeluarkan, okey, tolong pikul dia, buat stretcher daripada hammock. Hammock tu buat stretcher, letak kayu, pikul. Guys, betapa penting diri orang ketika sesat. Tak ada seorang pun nak angkat budak perempuan tu. Baik kawan perempuan, baik kawan lelaki. Dapat pengajaran kat situ. Sampaikan pegawai tu marah, pegawai yang bangsa Cina ni marah, dia bagi tahu kalau tak ada siapa nak angkat dia waktu nak bawa keluar ke dalam daripada hutan ni, kan, dalam keadaan sesat ni, saya akan tinggalkan dia kat sini untuk dia mati. Dia ugut macam tu je. Barulah ada orang nak mengangkat. Itulah sifat manusia ketika di dalam tu. Sedangkan program rakan muda tu, kalau ikutkan objektif program rakan muda adalah untuk apa? Untuk menambah kesatuan lah, perpaduan lah, apalah. Tapi bila masuk hutan, manusia punya perangai yang sebenar akan keluar. Okay, ini kisah benar yang berlaku, yang dia sedang dia ceritakan pada saya take note tadi. Okay, akhirnya pada pukul 2 pagi, bayang daripada tengah hari berjalan mencari jalan keluar, akhirnya mereka terjumpa kesan trek balak lama. Bukan, korang jangan bayangkan trek balak yang nampak jalan tanah merah tu. Bila saya sebut trek balak lama, sudah berlambak pokok-pokok resam, pokok-pokok, berbagai-bagai pokok dah naik tinggi, sebab balak tu mungkin dah ditinggalkan berapa, 30 tahun, 40 tahun kan, dah tak, kalau orang biasa takkan nampak, tak ada beza pun nampak hutannya. Tapi kepada orang yang mahir, dia akan nampak ini kesan trek balak lama. Okay, sebab perubahan muka bumi sikit, lepas tu ada nampak kesan potongan dekat lereng bukit, kemudian nampak pokok-pokok yang tu, ini pokok ni dengan pokok ni tak sama umur. Ini pokok ni baru umur puluh-puluh tahun, yang tu dah lama, itu lebih lama daripada ini. Ini trek balak lama. Jadi mereka ikut beramai-ramai. Sampai pukul 2 pagi mereka dapat keluar dekat tepi air terjun Kota Tinggi. Ini kisah ni lama tau, tahun 90-an. Bukan air terjun Kota Tinggi sekarang yang dah moden, ada bangunan apa semua. Dulu semata-mata apa, air terjun ni hutan. Tak ada apa pun. Mereka keluar tu, pegawai ni pun telefon cepat-cepat Peluada, minta ambulan tentera daripada Peluada. Ambulan tentera datang, bawa budak perempuan tu cepat-cepat, selamatkan dia dulu, bawa dia cepat-cepat ke dalam kamp Peluada dekat kamp Peluada Ulu Tiram, sampai dekat rumah sakit angkatan tentera, ataupun senang nak korang tahu ialah klinik tentera lah, dulu panggil Resat, sekarang dah Pepat, Pusat Perubatan Angkatan Tentera. Okay? Sampai kat situ, buat rawatan segera, kan, dia masih lemah lagi, rendamkan dia dalam air panas bagi dia segar. Okay? Tu satu kisah, tu satu pengajaran. Sebab tu dia kata, dia cerita dia dalam telefon panjang, dia cerita, dia kata, Fitri, tolong bagi tahu, kau tolong bagi tahu, kan, tolong bagi tahu kisah-kisah ni. Aku cerita ni, aku ni dah 1000 kali masuk hutan, faham, 1000 kali. Kalau setakat korang cerita baru pergi masuk hutan 4 tahun, 5 tahun, itu pun 2 bulan sekali apa semua, jauhlah beza dia. Okay? Itu pun sesat. Bukan sesat seorang, bersama jurulatih semua pakar pun sesat. Jadi lepas tu dia pesan, dia kata sebab itu kita kena hormati alam. Alam ni ada dua, alam yang ada dekat alam kita dan alam yang kita tak nampak. Ini yang bercakap ni Cina, bangsa Cina. Dia lah ketua cawangan. Okay? Sebab dia kata waktu berjalan tu, saya tanya dia, kenapa jadi macam tu tuan? Kau tahulah dekat panti tu macam mana? Kenapa tuan? Kena tutup ke? Kena tutup lah. Kena tutup. Kalau satu kumpulan besar pun ditutup dengan cara macam mana, korang fikir sendirilah. Ditutup. Hilang tanda panduan. Trek yang sepatutnya ada, kenapa trek ni jadi lain? Faham? Ini satu pengajaran. Itu kisah pertama.
Okay, kepada yang tak tahu, Gunung Panti, Gunung Muntaha, apa semua ni merupakan satu latihan wajib untuk tentera. Semua tentera satu Malaysia bila datang saja ke Kem Pulada untuk pusat latihan, untuk apa-apa kursus, dia mesti ada pergi ke Gunung Panti. So dekat atas tu, itu yang askar saja, tak termasuk orang awam lagi. Dekat situ anda akan jumpa beratus-ratus trek. Lepas tu saya bercakap dengan telefon tadi, saya kata, betul tuan, Gunung Panti tuan. Kita tak pernah naik Gunung Panti dengan trek yang sama, turun yang sama. Hari ni kita naik trek lain. Lepas tu kita turun trek lain. Minggu depan kita naik pula, sagi kita termasuk trek lain pula, kita keluar turun ke trek lain pula. Dia macam tu. Trek ni denai. Begitulah juga dengan gunung-gunung lain, banyak gunung-gunung begitulah, kerana trek ni trek denai haiwan, denai manusia, denai aktiviti, denai macam-macam jenis denai yang menyebabkan kita sesat. Dan bayangkan ini kisah ni sesat satu kumpulan. Okey. Dapat kisah tu? Okey tak? Rehat dulu, minum air dulu. Saya buka komen kejap. Boleh? Tu kisah pertama. Malam ni ada boleh 5 kisah malam ni. Kejap. Dah boleh dah. Banyak punya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu kisah pertama. Dia bagi saya 5 kisah. Saya minta tolong tuan, boleh tak saya tunjuk gambar tuan? Kau janganlah tunjuk gambar aku. Ni dah tua dah sekarang. Okey. Tuan, boleh tak saya sebut nama tuan? Kau jangan sebut nama aku. Okey. Tapi saya dah bagi clue dah tadi. Dia bangsa Cina, dia pernah jadi ketua cawangan. Dia kata okey. Beres. Punca disesatkan, wallahu alam, tak ada siapa tahu. Tuan pernah sesat tak? Bang, kalau orang yang beribu kali biasa masuk hutan pun sesat, apalagi orang yang macam saya yang baru sikit-sikit yang masuk hutan. Okey. Sesat ni, daripada sesat lah kita ambil pelajaran, kita ambil pengajaran. Kita punya pelajaran, pengajaran kita dapat, orang lain punya kejadian pun kita dapat. Okey. Sebab tu dalam hutan tadi dia pun cakap, bagi tahu dia orang jangan ada ego lah. Jangan ego, gerak mana-mana bawa first aid, bawa survival kit. Aku nak pergi 1 malam pun aku bawa. Tu. Okey? Okey, beres? Okey. Menarik cerita pertama. Okey, jom kita pergi kisah kedua. Boleh? Kisah kedua, setuju? Yang bestnya Julatih ni. Dengan dia pun bawa kompas. Of course, kompas dengan peta wajib ada. Tapi bila buka kompas, buka peta, naik ke tempat tinggi, kenapa aku tak nampak? Kenapa? Ini jurulatih ni. Pakar ni. Okey? Yang mengajar satu dunia. Okey? Kalau sebab tu kata permainan hutan ni, kalau kamu dah kena tutup, masalah ni. Dah kena tutup, faham? Dah kena tutup. Tutup. Okey? Sebab tu jangan ego. Jangan kau cerita kau berapa tahun ke, kau apa benda, kau jangan cerita. Kan? Kau tahulah betapa kurangnya pengetahuan. Sebenarnya kalau orang lagi banyak ilmu tentang hutan, dialah orang paling takut dengan hutan, sebab dia tahu risiko-risiko dia. Dia tahu pokok-pokok mana yang bahaya dengan dia. Dia takut. Getah-getah pokok yang mana beracun dengan dia. Dia tahu binatang-binatang punya perangai. Dia tahu dia punya ni. Dialah orang paling takut nak masuk hutan. Lagi banyak ilmu hutan, lagi dia takut. Okey, jom. Kita pergi kisah yang kedua. Setuju? Kita sambung kejap-kejap. Saya ni moderator, tak ada malam-malam ni. Okay, kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni beliau ceritakan pada saya tadi ialah tentang operasi dekat Belum, hutan Belum, Royal Belum dekat Perak. Beliau ke ranger. Terima kasih. Okay. Ketika itu beliau berpangkat kapten. Jadi
sedang beroperasi. Kalau orang yang biasa masuk ke hutan belum, sekarang hutan belum sudah dibuka kepada orang awam, walaupun masih lagi terdapat operasi ketenteraan dalam tu, tetapi majoriti hutan belum, kan. Hutan belum, tahu tak hutan belum kat mana? Tu dekat yang jalan daripada Greek nak pergi Kelantan. Okey, tu Empangan tu. Okey, Royal belum dekat kawasan tu. Okey, sekarang dah jadi tempat pelancongan dah. Banyak dah pelancongan situ. Okey. Siapa pernah dengar kat hutan belum nama dia Sungai Kenarut? Sungai Kenarut. Okey. Jadi ketika beliau buat operasi melawan komunis lah. Okay. Ada satu penugasan yang memerlukan beliau kena pergi seorang diri. Dalam hutan ni, dekat pos dalam hutan ni, dia kena bergerak seorang diri. Dia pegawai, memang dah terlatih, memang dah jadi jurulatih, memang dah banyak pengalaman, kan? Memang dah, kata orang dah otai dah. Lepas tu dia kena pergi seorang diri. Dia kena pergi ke Sungai Kenarut. Tak jauh pun daripada pos dia. Daripada tempat dia duduk ni dalam hutan, dia kena naik bukit sikit, turun bukit sikit, kan? Sikit tu bahasa askar. Kalau orang awam dia kata sikit tu, tu. Kau pandang ke atas, tu sikit. Sikit, tu turun tu sikit. Kan? Sampai dekat Sungai Kenarut. Tak susah pun sebenarnya. Kompas matching, kalau guna kompas matching, boleh buat. Okay? Nak jadikan cerita. Ini kisah dia. Kisah dia tadi cerita kat saya. Okay? Dia sampai kat puncak bukit. Ni, dia sampai kat puncak ni, kat permatang yang saya cakap tu. Permatang, sampai kat puncak bukit. Kan? Tiba-tiba dia tak nampak apa benda. Bukan dia buta. Dia tak nampak mana panduan mana, track mana, itu tak nampak apa benda. Kan? Dia buka kompas kejap tunjuk sana, tunjuk sini. Buka peta. Itu dah mahir tu. Orang dah mahir peta. Orang dah mahir. Ni, orang yang sedang beroperasi. Tak ada. Dia jalan. Akhirnya dia tawaf bukit tu 7 kali. 7 kali seorang diri tawaf bukit tu. Kan? Dia tawaf. Dah kenapa aku pusing tempat yang sama ni? Sedangkan sepatutnya dia pergi dekat je. Sepatutnya perjalanan dia 1 hari saja, ataupun pergi pagi petang sampai. Akhirnya 7 kali pusing bukit. Kenapa ni aku pusing pun 7 kali? Okay? Sampailah, ni cerita dia tadi. Sampailah dia dengar orang tumbuk sambal belacan. Orang tumbuk sambal belacan dekat puncak gunung, dekat puncak bukit, dekat hutan belum, jauh daripada manusia, tempat operasi. Kawasan tu orang asli pun tak ada, apa tak ada, yang cuma ada askar komunis je. Tapi komunis pun tak ada kat kawasan tu. Okay? Komunis punya base jauh lagi. Bunyi orang tumbuk sambal belacan. Terus dia kata, ni bukan dia ni. Kan? Alhamdulillah, pegawai yang berbangsa Cina ni, kan, dan masuk Islam, dia azan. Dia azan seorang-seorang kat atas tu. Lepas tu dia berkata, petua dia buat langkah kaki kanan 7 kali. Dia langkah kaki kanan 7 kali. Lepas dia azan tu. Okay? 7 kali kaki kanan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Elok sampai 7 tu baru je nampak. Baru je nampak. Oh, tu sana bukit sana. Baru je nampak. Sedangkan dia dah pusing tempat tu. Tawaf 7 kali. Tadi. Okay. Walaupun orang kata anda ada kemahiran baca peta, walaupun anda kata aku ada kemahiran kompas semua tu, itu hanyalah ikhtiar. Kita kena tahu bahawa banyaknya bahaya dan permainan-permainan benda lain yang ada dekat dalam hutan ni. Anda boleh dengar kisah-kisah begini daripada ramai, daripada PGA, daripada PPH, polis lah. Kalau daripada tentera, daripada Regimen Sempadan, kalau dulu geng 301, 302, 303, 304 askar wataniah, anda boleh dengar daripada Regimen Ranger Diraja, anda boleh dengar daripada Regimen Askar Melayu Diraja, anda boleh dengar daripada grup gerak khas yang beroperasi di hutan. Mereka ni dah berbagai-bagai cerita. Kan? Yang tak boleh diterima akal pun kita, ya ke? Tapi benda berlaku. Banyak.
Kalau nak ikutkan dalam laporan, dah tak larat nak lapor dah benda pelik-pelik ni di lautan. Dan anda bayang yang berlaku ni, yang saya cerita ni ialah dia lah ketua cawangan peperangan hutan, orang yang mengajar orang lain ilmu hutan, bukan mengajar orang biasa, pakar-pakar dia mengajar seluruh Malaysia dan dunia daripada berbagai negara. Kan? Dan sebab tu dia pesan. Tadi pun dia pesan, dia ulang kata Fitri, ingatkan dia orang, hati-hati, jangan duk seronok sangat. Ya tuan. Dia senior daripada saya, walaupun dia pakat meja tapi dia senior, super senior. Okay? Sekarang saya buka komen balik. Nak tanya apa-apa bolehlah, kita 5 minit. Siapa yang tak sempat ambil air, pergi ambil air. Malam kita bersembang. Malam kita bercerita dan ambil pengajaran. Okay. Tuan, kenapa kena tutup tu? Sebab kalau tak tutup komen, kejap lagi tu geng-geng jom VC, fake account, jom BC, jom Telegram lah apa semua tu, itu semua fake account, scammer tu penuh. Kan? Lebih kita tutup. Kau tak mengganggu korang punya tumpuan. Tuan kena buat podcast jemput orang yang bercerita tu. Oh, tak sempat dengan, okay. Oh, sebab dia duduk jauh. Saya tak ada podcast. Saya punya style pacak handphone kat depan. Satu mikrofon kat saya, satu mikrofon kat dia. Sembang. Saya dengan Datuk Sri Suhaili, AKPS pun kami buat macam tu. Letak handphone depan, dia pun okey. Santai. Tak ada nak bubuh mikrofon kat mulut besar. Tak ada. Saya tak ada studio. Okay? Halalkan ilmu tuan, halal dunia akhirat. Okay? Okay, ingat yang bercerita ni bukan orang Melayu, yang bercerita ni orang Cina. Orang period boleh masuk hutan ke? Boleh, cuma jaga kebersihan, itu aja. Jaga kebersihan. Parana? Kalau kena tutup, apa yang kena buat kan? Azan. Kisah Sungai Perak, ya betul, banyak. Okay? Siapa yang tutup? Wallahualam. Kita bukan nampak alam raib. Jemput F-Team tuan. F-Team lagi banyak cerita. Saya takut dengan cerita F-Team. Itu kemudian lah. Okay? 3 kali pusing tempat sama. Ya, anda boleh dengar cerita macam-macam. Macam-macam orang bercerita. Percaya cakap saya, mereka bukannya membongak tau. Mereka cerita benda betul. Okay? Lebih orang-orang lama ni. Okay? Beres? Okay. Kisah yang keberapa? Yang tadi yang pertama. Okay. Yang pertama tadi kisah yang pasarakan muda dekat air terjun Kota Tinggi tu. Lepas tu kisah yang kedua dekat operasi Belum. Betul? Operasi dekat hutan Belum. Kisah yang ketiga. Okay, sekarang saya tutup komen balik. Tutup komen balik. Korang tap screen je. Sambil-sambil mendengar, ambil pen, ambil kertas, duduk belajar. Ni. Ilmu dan ni saya tak ulang dah banyak-banyak kali. Saya buat sekali je. Beres? Belajar. Okey, sahabat-sahabat. Terima kasih yang bagi gift. Thank you for the rose. Thank you. Terima kasih bagi rose, terima kasih bagi tu. Nanti semua gift anda pun tahu. Semua gift anda bagi rose ke bagi apa, saya tak pernah tunaikan. Saya tak pernah keluarkan cash. Semua koin-koin ni saya akan hantar ke masjid-masjid ke apa ke melalui dalam TikTok ke. Benda dalam duit dalam TikTok, hantar dalam TikTok. Masjid buat ceramah, ustaz buat ceramah, hantar. Jadi kau dapat pahala, aku dapat pahala, semua dapat pahala. Betul? Saya tak perlu duit-duit, saya tak pernah buat macam tu. Betul? Okey sahabat. Ini kisah yang sangat menarik. Sedih sikit lah. Kisah benar. Okey, untuk kenaikan pangkat, kalau daripada lieutenant 2 paku, nak naik ke 3 paku, captain, daripada 2 paku nak naik ke 3 paku, dia ada exam. Exam ni ada 2, satu cara teori, satu cara praktikal. Okay? Praktikal tu juga dalam pelajaran taktik ada, tactical, cara-cara peperangan dan juga semboyan untuk radio set, dia ada ujian dia, dan juga navigation, ujian baca peta untuk naik pangkat. Tak lulus tak naik pangkat. Sama juga apabila daripada pangkat kapten 3 paku
nak naik ke satu crown meja, ada exam. Okay, ada peperiksaan. Peperiksaan dia, oh ini susah nak lulus ni. Okay, cara bertulis pun ada, cara bertulis panjang je. Lepas tu ada cara praktikal. Praktikal sama juga, dia ada cara, termasuklah baca peta. Ujian baca peta. Okay, kisah ni berlaku dekat Kota Belud, Sabah. Satu ketika dulu, okay, ini diceritakan oleh pegawai yang telefon tadi. Pegawai bangsa Cina yang telefon saya tadi. Okay. Exam ketika kapten ke meja. Okay. Salah seorang calon yang dinaikkan pangkat tu, yelah, ujian dia mudah je, okay. Ujian dia kalau ikutkan mudahlah pada orang yang dah biasa. Kau kena bergerak daripada sini ke satu tempat 1 kilometer je. Dengar betul. 1 kilometer je, tak jauh. 1 kilometer je. Bergerak seorang diri, dengan peta, dengan kompas, bergerak seorang diri. 1 kilometer saja, tak jauh 1 kilometer. Kamu duduk ke highway, kau tengok 1 kilometer, kau boleh nampak. Cuba kalau ada pokok-pokok pun kalau guna kompas, straight je lah. 1 kilometer je. So, ada seorang calon tu hilang. Sesat. Lelaki. 1 kilometer. Ingat yang hilang ni lah pegawai tentera yang sudah berkhidmat sekurang-kurangnya 8 ke 10 tahun. Yang dah pergi macam-macam kursus. Yang kata orang tengok peta dengan tengok kompas ni dah biasa. Hilang. Hilang sehingga kan beramai-ramai askar mencari. Cari sana, cari sini, pusing sana, pusing sini, tak jumpa. Bang, 1 kilometer ni kalau kita buat satu barisan panjang, kita jalan pun kita akan jumpa tau. 1 kilometer tak jumpa. Sesat dan hilang. Tak nampak. Ini kisah benar. Tak ada siapa tahu dia kat mana. Okay. Nak jadikan cerita sehingga terpaksa panggil seorang ustaz yang sangat terkenal ketika itu. Ni zaman ni lama dah. Ketika itu datang, diterbangkan daripada Semenanjung ke Sabah. Tolong bacakan, tolong ikhtiarkan, tolong ruqyahkan. Kalau mana ada tertutup, tersorok, terapa. Ini berlaku pada tentera pegawai tau. Okay. Okay. Selepas itu, selepas ustaz tu datang, dah ada usahakan berbagai-bagai cara, ikut cara ustaz tu, doa-doa, ayat Quran semua ni, kan? Pergilah mencari semula, baru jumpa. Keadaan yang dijumpa tu, mayat arwah ni dah tak ada rupa, dah reput. Tahu kan? Mayat manusia, kalau duduk dekat atas tanah, dibiarkan lama, dia jadi kesan dia macam mana? Dia macam dah raput. Rupa dia pun dah tak kenal. Macam mana nak kenal dia? Sebab dia pakai uniform. Pakai baju celoring, lepas tu ada nama. Tu je kenal. Yang lepas tu baru pergi buat postmortem lah. Check semua memang betul dia. Okay. Tak jauh bang. Siang hari ya. Bukan malam ya. Tak jauh ya, 1 kilometer je. Okay. Jadi oleh kerana itu, kepada orang-orang yang nak masuk hutan ke, tak kisahlah hutan kecil ke, hutan besar ke, hutan nak pergi sekejap ke, nak buat outdoor ke, pastikan kamu ada persediaan. Banyak jenis persediaan kamu kena buat. Kan? Baik persediaan luaran, baik persediaan pakaian, baik persediaan keilmuan, baik persediaan amalan, baik persediaan dari segi doa, amalan, semua banyak. Macam saya bagi tahu tadi, lebih banyak ilmu dan pengalaman yang kamu ada, kamu akan jadi orang yang paling risau. Ya? Dapat tu. Tu kisah keberapa tadi tu? Ketiga kan? Okay. Sekarang saya buka komen balik. Kisah ketiga. Ini malam ni apa? 5 cerita kan? 5 cerita. Kejap.
Saya buka komen balik sebab kalau tahu kan, kalau tidak korang tak boleh nak tumpu. Okey dah? Dah buka dah. Eropah pun banyak hilang. Ya Allah, banyak bang. British SAS biasa hilang dekat hutan Malaysia. France Legionnaire biasa hilang dekat hutan Malaysia. Tapi jumpalah balik, kita dapat jumpa balik dan diorang pun boleh keluar balik. Ada cara-cara dia. Sesat ni bukannya setakat budak hiking je. Yang dah specialist pun sesat. Okay? Sebab itu kita jangan ego. Kita kena banyak belajar. Kita jangan berhenti belajar. Kan? Amerika punya tentera berapa orang sesat. Kejap lagi saya belum cerita lagi. Ada kisah-kisah lagi. Ada lagi. Tadi tu kisah ke berapa? Kisah ketiga kan? Sesat ni maksud dia kita terlepas jalan ataupun kita terhilang panduan sekejap. Kita nak dapatkan balik panduan tu yang kena ambil masa. Okay? Berapa hari hilang kisah tu apa? Saya pun tak pasti, tapi ikut kisah yang tuan tu telefon saya tadi, dia kata mayat dah tak, muka pun dah tak boleh kenal dah. Okay? Muka pun tak boleh kenal dah, lama berapa hari dah tu. Punca meninggal sebab apa? Wallahualam. Macam mana boleh tak sampai? Semua orang pelik. Sedangkan semua orang nak pergi exam ni, dia punya, dulu kami ada tata demot, kami ada semua pemeriksaan semua dah buat. Dah kata bab heat stroke ke apa ke, semua kita dah buat. Dia bukan jalan melenggang kosong macam tu, tak. Air ada kat botol-botol, air botol-botol ada dekat sini. Sebelum tu lagi macam-macam. Tak tahulah. Wallahualam. Okay. Yang peliknya, tak nampak. Cari puas. Yang mencari ni bukan 4-5 orang. Yang mencari ni berpuluh-puluh orang. Dan kita pula tahu pula tu dia nak pergi mana. Tahu. Kita tahu daripada mana, dia nak pergi mana pun kita tahu. Tak jauh 1 kilometer je. Okay. Waalaikumsalam. Search and rescue helikopter kat Bario kan? Ya betul. Orang asli budak jarang sesat kat hutan. Lah, anda lupa ke? Cuba baca surat khabar. Dalam setahun dua, beberapa tahun lepas pun ramai ya anak-anak orang asli yang sesat. Sesat tu biasa. Cuma berapa cepat kita nak keluarkan tu. Kau type je lah kat Google. Okay? Ramai je sesat. Dia bukan kira siapa. Okay? Dia bukan kira siapa. Macam saya bagi tahu, pegawai yang telefon saya ni, dia ribu kali masuk hutan. Memang kerja dia je. Memang kepakaran dia. Okay? Normal. Sesat ialah satu pelajaran. Tapi sebelum kita nak sesat tu, sebelum kita nak belajar cara susah, kita belajar dulu. Ada buku, ada panduan, ada orang bagi tu, dengar pengalaman orang, dengar macam ni. Kan? Praktis. Barulah bila terjadinya sesat pada kita, kita tahu apa nak buat tindakan. Sekurang-kurangnya. Jangan bila orang cakap, alah benda kecil je, yang tu kena. The rest? Okey, dan juga tadi tuan yang telefon mengingat, dia pesan, never tinggal solat. Itulah kekuatan kita. Dia cerita, dia sesat ni semua yang dia cerita ni. Jangan never tinggal solat, dia pesan. Dia telefon saya, Fitri tolong pesan dekat satu Malaysia. Kan? Macam mana kita kat luar, macam itulah kita dalam hutan. Dalam hutan, never tinggal solat. Yang bercakap ni mu'alaf tau. Orang Cina tau. Okay? Itulah kekuatan kita, dia kata. Jangan kencing berak merata-rata. Dia pesan ni. Saya catat. Okey, jap, saya catat lah. Okay. Yang ketiga, mesti bawa survival kit walaupun untuk 1 malam. Okey. Pakai atau tak pakai belakang cerita, mesti bawa pesanan dia. Saya catat. Waktu dia telefon tu. Panjang telefon tadi, 2 kali telefon saya. Minta. Saya kata, baik tuan, saya ceritakan lah. Okey. Kisah yang keempat. Setuju?
Kisah yang keempat, Baran, Kisah yang keempat. Okey. Kisah yang keempat. Okey, saya tutup balik komen, korang tap skrin je. Lepas tu korang sembang lah. Cara nak kencing berak saya ada letak kat video saya. Saya ada 50 video lebih letak dekat folder ilmu outdoor. Tengok share. Bagi sebarkan ilmu tu. Saya dah buat 3 tahun lepas dah. Berderet-deret 50 video lebih saya buat. Nak kencing berak ke, macam mana nak pasang kemah, macam mana nak pilih kawasan kemah, macam mana nak bergerak, macam mana kalau sesat buat apa. Saya dah buat lama dah. Sebab tu saya malas nak buat konten lagi dah, penat. Sebab bila saya cakap view tu juta-juta. Kan? Tindakannya tak ada. Amalannya tak dibuat. Kita jadi letih, malas, penat. Okay? Kami buat konten-konten sebab sayang. Kalau tak sayang kat orang lain ni, lantak kau lah. Sebab kita sayang. Okay? Korang tak sayang kat kami ni. Kami dah tua-tua dah apa semua, bagi ilmu, kau kata kat kami. Okay, kisah yang berapa? 4 ke 5? Kisah yang pertama tadi rakan muda. Kisah yang kedua pasal op belum. Kisah yang ketiga exam captain ke meja. Kisah yang keempat. Betul lah? Tetap skrin. Kisah yang keempat. Kisah yang keempat ni berlaku dekat Johor juga. Ketika itu ada satu platoon tentera Australia. Kita ni banyak tentera datang belajar dengan kita, ilmu hutan. Sehingga sekarang ikut yang terbaru, lebih daripada 40 negara di dunia belajar ilmu hutan, belajar survival hutan daripada kita. Jangan risau, kita tak ajar semuanya, tapi kita ajarlah juga ikut mana perjanjian-perjanjian yang dipersetujui. Di mana mereka belajar? Mereka belajar di Pulada, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Cawangan mana? Cawangan peperangan hutan. Di mana cawangan yang saya pernah duduk, saya pernah jadi jurulatih survival kat situ dan juga jurulatih combat tracking. Cawangan ini memang sangat terkenal satu dunia. Ni kisah satu tentera Australia seramai satu platoon. Tentera Australia ni, dia bukan kosong otak dia. Dia dah pergi banyak negara dah. Peru lah, Brazil lah, itulah, inilah. Dan mereka juga memang ada perjanjian dengan negara kita untuk menjadikan negara kita ni tempat latihan hutan dia. Ada. Dia panggil bilateral agreement lah. Guys, boleh bayang tak 30 orang tentera Mat Saleh, dengan badan besar, dengan pack lah apa semua, dengan kulit dia walaupun warna putih, dengan segala teknologi apa semua, hilang. Tak dapat dihubungi, hilang dan sesat. Last komunikasi terakhir, mereka bila ditanya mereka di mana, mereka tak dapat nak bagi tahu mereka di mana. Mereka sesat kat mana? Dekat Gunung Panti, kawasan Gunung Panti, Gunung Hutan Simpan Gunung Panti, lepas tu dengan Gunung Muntaha apa semua tu, sebelah-sebelah tu. Hilang. 30 orang lebih. Ni bukan cerita sesat seorang diri tau. Ini sesat askar terlatih, well-trained soldier. Ni bukan orang baru lepas rekrut tau. Baru masuk askar. Ini orang-orang yang sudah terlatih. 30 orang sesat, hilang. Dengan teknologi mereka, dengan peta, dengan kompas, semua pun hilang. Mereka pun tak tahu mereka kat mana. Sehingga menyebabkan Pulada yang berada kat Ulu Tiram tu, dapat arahan daripada komandan dan semula, hentikan semua latihan yang ada dekat camp. Semua yang ada kat camp ni pergi ke Gunung Panti beramai-ramai, beratus-ratus orang, pergi cari askar Australia yang hilang ni. Kamu boleh bayang tak, yang daripada Pulada ni semua jurulatih-jurulatih. Pulada adalah pusat latihan tempur tentera darat. Semua yang ada kat situ diarahkan pergi ke Gunung Panti cari tentera. Kalau yang hilang tu seorang, cerita lain. Ini hilang 30 orang, satu platoon. Alhamdulillah, nasib baik jumpa. Walaupun semua dalam keletihan lah, penat.
Bila diselidik, kenapa, macam mana mereka boleh hilang, tak ada siapa dapat bagi jawapan. Mereka kata tiba-tiba kom mereka yang UHF, yang VHF tak berfungsi. Tiba-tiba kompas mereka berterabur. Kompas itu tunjuk sana utara, tunjuk. Ini dah jadi pelik. Kita pun pelik. Okay. Ini salah satu kisah. Banyak ni cerita-cerita kalau anda nak cerita. Banyak. Nasib baik lupa. Habis semua ilmu Melayu, ilmu Iban, ilmu Dayak, ilmu apa, semua pergi. Segala teknik pergi nak cari mereka. Sebab mereka pada kita, walaupun mereka berlatih dekat sini, mereka adalah tetamu negara. Mereka di bawah tanggungjawab Pulada ketika itu. Dapat tak pelajaran tu? Dapat tak pengajaran tu? Sebab itulah pegawai tu telefon saya tadi, Fitri, tolong pesan kat dia orang. Kan? Engkau tuan, saya cakap dia, tuan, saya dah letih cakap tuan dengan dia orang. Saya dah letih tuan. Tak apalah, kau cerita je aku punya ni, kisah-kisah ni. Kau cerita je. So, saya cerita lah. Okay? Tu kisah apa? Keempat. Saya sambung kisah kelima. Kisah kelima. Kisah kelima, dia sebagai ketua cawangan peperangan hutan yang mengajar orang satu dunia tentang survival, tentang combat tracking. Tempat tu dia bersama juratih-juratih sesat. Okey, dia dengan dia pun sesat, pernah sesat. Saya kata, tuan sesat dengan siapa? Dengan juratih-juratih. Juratih dengan tuan dengan juratih-juratih pun sesat. Macam mana boleh sesat? Kan? Aku rasa tak sedap hati, juratih-juratih rasa tak sedap hati. Kita tengok, ini kenapa? Dah jadi lain, jalan dah jadi lain, cuaca dah jadi lain, semua dah jadi lain. Kan? Ini nama permainan. Permainan hutan yang kita tak tahu. Kuasa Allah. Okay? Makhluk Allah. Kita pun tak tahu. Okay? Tapi Alhamdulillah lah, diorang juratih-juratih, diorang sesat tak lama lah. Kan? Akhirnya diorang berkumpul, semua juratih ikut air. Ikut air, cross ke track, ikut air, prak, baru jumpa. Nasib baik, dia kata. Kan? Tutup peta, tutup kompas. Itu namanya pengalaman. Pengalaman benda yang tak boleh dijual beli. Dia kena lalui. Dia kena rasa. Baru kita tahu benda itu macam mana. Tu kisah kelima. Okey, saya bagi bonus lah. Ada sebenarnya satu kisah ni. Saya malas cerita kisah ni. Kisah memancing tak? Kan? Itu pelik juga ni, mancing kat hutan ni. Okay? Tapi ingat ingat dia pesan tadi tu, jangan tinggal solat. Itu kekuatan kita bila kita duduk lautan ke, tak, bukan dalam lautan, kat bandar pun. Cuma dalam lautan ni, bila kita penat, panik semua tu, bila kita solat. Okay? Malaysia ni senang, tengok matahari terbit, matahari terbenam, tu barat dah tu. Kan? Lebih kurang kawasan tu lah kiblat. Kalau kau dah tak ada sangat, dah kompas pun tak ada, matahari terbenam sana, itulah kiblat. Lebih kurang macam tu. Dah. Ngadaplah sana. Apa susahnya? Tapi kalau dah matahari tak nampak, tak apa. Akan ada hukum, matahari tak tahu kat mana, utara, timur, barat tak ada, kau solat je lah. Kan? Ngadap mana pun tak apa. Baran Okey, saya buka balik komen. Baru buka balik komen. So dah 5 kisah. Bonus satu kisah lagi. Bonus satu kisah lagi, kisah kenal, lepas tu saya end live. Okay? Okay. Memancing pula. Ya, sabar. Kisah mancing. Tapi ni bukan mancing biasa. Sekejaplah, saya sakit tekak. Ke askar Australia tu buat sesat? Tak ada, dia sesat betul. Dia sesat betul, bang. Ingat 5 kisah ni bukan kisah saya. 5 kisah ni adalah kisah seorang bekas pegawai berbangsa Cina beragama Islam, berbangsa Cina beragama Islam, yang pernah menjadi ketua cawangan di cawangan peperangan hutan di pusat latihan tempur tentera darat, di mana cawangan ini adalah cawangan yang paling terkenal seluruh dunia, kan? Mengajar berpuluh negara tentang ilmu hutan. Beliau sendiri dah masuk hutan ni, keluar hutan 1000 kali. 1000 Okay? Dan beliau memberi nasihat-nasihat tersebut.
Banyak nasihat-nasihat. Okay? Okay. Kisah yang terakhir, kisah yang ke-6, lepas tu saya end live. Saya pun nak rehat kat sebelah dah ni. Sekejap. Tak ada benda kunyah-kunyah lah. Berapa dah tap-tap screen saya nak tengok? Rakyat Malaysia ni semangat ke tak semangat ni? 545,000. Oh, rajin. Bagus. Okay. Tuan kisah Ogube ke? Tak, tadi kisah belum. Seorang lagi. Okay. Betul tu cantik dapur rumah tuan. Murah-murah dapur orang pencin. Biskut dan kopi tuan. Itulah, duk cari kat ni. Okay. Tuan viral dekat thread. Apa tu? Thread. Oh, saya tak ada thread. Ada thread tapi yang tu syarikatnya saya pun tak pernah try. Saya tak pernah, saya TikTok kan. Tengoklah nanti, saya tak pandai lah nak main benda-benda ni. Benda-benda thread ni apa pun tak kerti. Saya tahu TikTok, Facebook. Old school. TikTok pun anak-anak buah yang ajar. Try cecah 1 million like malam ni. Oh tak tahu, terpulang kat korang. Tuan dah pencen? Pencen dah 6 tahun, bertenang. Okay guys. Okay. Kisah terakhir. Boleh? Kisah terakhir ni, ambil pen beg kertas. Kisah ni menarik ni. Kisah terakhir. Yang ni ambil pengajaran. Yang ni ambil tutup pengajaran. Okay. Kepada geng-geng hiking, kepada geng-geng memancing, tolong dengar kisah ni. Kejadian yang benar-benar berlaku. Kepada pegawai ini, pegawai ini salah satu minat dia selain pada masuk hutan adalah mancing. Okay, saya tutup komen dulu supaya anda boleh tumpukan dengan cerita ni. Kejap anda tap screen dia. Okay. Okay, saya tutup komen dulu lah. Kalau tidak, korang akan terganggu. Penonton-penonton akan terganggu dengan komen-komen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah terakhir pada malam ini itu kisah yang ke-6. Okay, di mana pegawai ini, tuan ni, dia dah bersara lama dah. Otai, sangat-sangat otai. Okay. Dia cerita, dia kata, Fitri, aku nyaris mati dekat sungai. Okay. Sungai mana tuan masuk? Saya tanya dalam telefon dia. Sungai mana tuan masuk? Dulu aku masuk Endau Rompin, Johor. Okay. Dia kata dia pergi memancing 13 orang. Dekat mana? Sungai Kemapan. Orang Endau Rompin mungkin tahu kot. Kaki-kaki memancing mungkin tahu kot. Dekat mana Sungai Kemapan. Saya tak tahu. Saya bukan kaki pancing dalam lautan. Okay. Cuma dalam kisah ni dia ceritakan pada saya tadi, dia kata, aku bengang betul lah Fitri. Kau tahu tak, aku pergi situ. Sebab mereka, geng-geng ni adalah grup terpaling confident. Grup yang dia panggil ni, grup kumpulan mancing yang ni, yang dia masuk dalam grup ni, dalam trip yang dia pergi ni, dia orang tak apa kenal pun, dia tak kenal pun ni, sebab dia masuk macam bubuh nama, masuk lah. Grup terpaling confident dia panggil. Kenapa terpaling confident? Grup dia tu 13 orang, termasuk dia seorang yang bawa macam-macam, bawa parang, bawa survival kit, bawa water botol, dia bawa. Walaupun nak mancing tu sebenarnya satu hari je sebenarnya nak mancing. Pergi awal pagi, balik petang. Itu je. Okay? Dia kata nak pergi tu je. Tapi grup mancing ni, kau boleh bayang lah, dia masuk hutan, semua pakai slipper Jepun. Seorang pun tak bawa torchlight, seorang pun tak bawa parang. Saya ulang sekali lagi, semua pakai slipper Jepun, geng mancing. Kan? Seorang pun tak bawa, dah lah pakai slipper, torchlight pun tak bawa, parang tak bawa. Makanan bawa kat mana? Bawa dalam beg plastik. Pasal beg plastik biasa, beg plastik. Letak makanan yang diorang beli kat luar, nasi ke apa, bungkus-bungkus, letak itu je. Sebab itu pegawai ni kata, ini adalah grup yang terpaling confident aku pernah jumpa dalam hidup aku. Okay? Lepas tu bila pegawai ni tanyalah, yang apa ni, yang ni lah, tahu saya susah lah, sebab saya tak boleh sebut nama dia kan, dia tak bagi. Dia kata, bila tanya, kenapa bawa barang macam ni je, cukup ke? Alah tak apa bang. Ni geng yang mancing jawab ni.
Tak apa bang, kita pergi sekejap je, kita pagi petang kita balik. Okey lah. Kan? Kita ada guide. Ada guide-nya. Orang yang bawa lah ke tempat nak mancing dalam tu. Ada guide, tak apa, okey je, boleh. Okey. Nak jadi cerita. Okay. Ingat ada orang parang tak bawa, tali tak bawa, torchlight tak bawa. Kan? Semua pakai slipper. Makanan pun bawa dalam beg plastik biasa je. Nak jadi cerita tiba-tiba hujan lebat selebat-lebatnya. Walaupun tengok ramalan cuaca tak hujan. Hujan turun lebat. Ni dia cerita saya tadi ni. Hujan lebat. Bunyi lebat tu, air tiba-tiba naik, semua terpaksa batalkanlah pancing-pancing tu nak mancing apa lagi dah. Dengan air deras macam tu. Kan? Mereka terpaksa fikir macam mana nak patah balik. Nasib baiklah pegawai Cina ni, pegawai bangsa Cina ni, dia bawa parang. Kan dia jurulatih, dia sentiasa bawa parang kat pinggang dia. Lepas tu dekat beg kecil dia sentiasa bawa pisau kecil. Parang ada dekat pinggang, pisau kecil ada. Walaupun trip tu pergi pagi balik petang, dia tetap akan bawa. Tu disiplin dia. Sebab tu anda tengok saya sendiri pun bekas jurulatih itu, bukan nak puji diri, anda tengok gambar video saya. Kemana saya pergi saya akan bawa macam tu. Memang kami dilatih macam tu. Bekas askar ramai dilatih buat macam tu. Kemana pun pergi, dia mesti ada kat badan dia. Okay? Nak jadi cerita, nasib baik dia bawa parang. Anda tahu tak, nak pergi ke tempat dia mancing tu, dia nak patah balik, mereka kena lintas 7 sungai. Sungai tu macam tu. Kejap anak sungai, kejap potongan macam tu, kejap potongan, dipanggil 7 kali kena lintas air. Bayangkan air tengah hujan dan hujan tak berhenti. Kan, air naik dengan air deras. Pegawai ni cabut parang, pokok-pokok dia terpaksa seorang-seorang diri tengah-tengah hujan, terpaksa dia tebang pokok, jatuhkan pokok tu, jadikan jambatan untuk lintas. 7 sungai dia tebang. Yang bestnya, ni kisah dia, ni kisah hidup dia ni, dia cerita saya tadi. Tak ada seorang pun tolong dia mancing tu, yang kata lagi 12 orang. Semua menggigil sejuk. Ya, itu saya kata, bila masuk hutan pun kita kenal perangai manusia. Sebab tu kita jangan masuk hutan dengan orang yang aku tak apa kenal perangai orang ni. Tiba-tiba kita confident dia, nak jadikan dia buddy kita. Tiba-tiba kita confident. Ini sifat manusia. Dalam keadaan tertekan, dia mula penting diri sendiri. Ini kisah. Sebab tu dia suruh saya cerita kisah hidup ni. Kisah dia ni. Okay? Dia tebang 7 balak. Sampai kata tangan dia jadi kebas dengan sejuk, dengan letih, dengan lenguh. Okay? Balak tumbang, okay, berlintas ramai-ramai. Nasib baik, dia seorang ni bawa parang. Dia seorang. Pergi kat depan tu, terbang, runtuh. Guide dia kata guide, dia kata kononnya guide lah. Guide yang masuk hutan, senyap, tak cakap apa, senyap, tunduk je. Sepatah tak bercakap. Tak berani cakap apa dah. Okay, nak jadi cerita, lintas sungai terakhir ni balak yang ke-7. Dia dah satu balak, jalan, ada sungai lintang lagi, potong lagi, jalan, lintas, potong lagi, 7 pokok. Sampai yang ke-7 ni, lintas. Dan nak keluar dah daripada hutan. Tak jauh dah daripada tempat keluar daripada hutan tu. Hujan tak berhenti lagi. Kan? Orang yang terakhir, kan dia 13 orang. Orang ke-12 dah lintas, termasuklah pegawai ni dah lintas. Kan? Orang terakhir nak lintas saja, tiba-tiba air naik pula, boom, pokok yang dia tu hanyut. Ada seorang duduk sebelah sana, 12 orang dah ada kat sebelah sini, seorang ada kat sebelah sana, dah terputus. Mau tak mau terpaksa cabut balik parang, dengan tangan dah kebas-kebas, dia tebang balik, tebang satu pokok dekat tepi sungai pula, dia kena cari satu pokok lain. Pokok tu pula dia ada sangkut dengan akar-akar. Pokok tu dia tak dapat nak tumbang habis. Dia tumbang macam tu je. Jarak dia daripada tanah 15 kaki. Ini dia cerita kat saya. 15 kaki daripada tanah pokok tu dia patah lah. Dia patah macam tu.
Dia tak putus habis. 15 kaki daripada tanah. Jadi dia, lepas tu dengan seorang lagi dia suruh ikut dia, terpaksa duduk dulu dengan pokok tu dengan licin, kan? Dengan licin dia terpaksa mengesot. Mengesot dah peluk pokok tu, tarik. Bawah ni air ni, air tengah derah ni. Dia terpaksa mengesot nak pergi selamatkan seorang lagi tu, yang seberang sana tu. Dah jadi 8 pokok dia tebang. Okay? Dia mengesok sampai kat sana, dia ambil tu, okey jom, patah balik. Pegang orang ni, keluarkan. Okay? Elok-elok saja bila dah keluarkan tu, dia nak putuskan apa semua tu, dia ni pegawai ni, kan? Dia sendiri, bila semua dah selamat, dia sendiri jatuh ke dalam sungai. Hanyut, kena tolak dengan air. Dia dah letih. Kamu bayanglah, kamu dalam keadaan letih, tangan kamu dah kebas, dah lenguh, dah kebas, nak berenang macam mana? Dengan air macam tu. Air arus macam tu. Hujan tak berhenti lagi ni. Sampailah dia dapat berpaut dengan berbatu, dia pergi ke tepi, dia pelan-pelan balik. Ni pengajaran dia. Okay. Bila dah jadi macam tu, dia dah kan? Dia orang nak keluar tu, hujan masih lebat. Dia dah tak larat nak berjalan, dia buat keputusan, kan? Yang guide tu senyap tu tak kata apa. Dia buat keputusan, duduk sini, nyalakan api, kita buat air. Ingat tak ada seorang pun yang bawa bekas memasak. Okay? Tak ada seorang pun bawa torchlight. Tengah-tengah hujan tu, nasib baik dia jurulatih. Jadi dia tahu cara nak menyalakan api, nak memasak dalam keadaan hujan, dalam keadaan tak ada bumbung, tak ada apa semua. Okay? Dia masak dengan apa? Water botol askar warna hijau tu, bawah tu dia ada cup. Water cup yang askar pegang, bentuk warna dia macam ni. Water cup tu, yang bentuk dia lekuk-lekuk tu. Water cup. Lepas tu bubuh water botol askar di atas tu kan. Masak dengan itu. Masak air apa? Air panas. Air kosong, air sungai, panaskan, bagi air tu panas. Kongsi 12 orang, 13 orang. Tu cerita dia. Terpaksa tidur situ. Malam tu terpaksa tidur situ. Pegawai ni, yang bangsa Cina ni, dia marah betul kat tim ni, dekat yang kumpulan yang mancing yang dia masuk dalam grup ni, kan? Sebab apa? Dia kata korang ni sombong. Cakap kononnya banyak kali masuk hutan, masuk apa semua tu, kan? Rupanya kau bukan masuk hutan. Kau pergi memancing dekat kelapa sawit, kau kata kau masuk hutan. Banyak orang membongak. Banyak orang buat cerita, sebenarnya banyak tak reti pun, tak tahu apa benda pun. Okay? Belajar tak nak, apa tak nak, cerita lebih, tapi cerita pun cerita tak betul. Ini kisah dia. Dapat tak pengajaran dia? Dapat tak pengajaran dia? Jadi kisah-kisah ini dia ceritakan pada saya dan dia minta saya sampaikan pada orang supaya kisah-kisah ini jangan berlaku lagi. Jangan berlaku lagi pada orang-orang sekarang. Jangan berlaku lagi pada ni. Cukuplah dia dah alami, cukuplah orang lain dah alami. Kita takkan sanggup nak alami benda-benda macam tu. Setuju tak, geng? Okay? Jadi kita terima kasih kepada pegawai tersebut. Minta maaf saya daripada tadi. Kata, Tuan bolehlah Tuan bagilah saya sebut nama Tuan dalam live. Kata, kau tolonglah jangan sebut. Kau cerita kisah aku sudah. Kau cover nama aku. Okay, tak boleh kata apa. Tapi saya dah bagi clue dah dia tu siapa. Kan? Saya dah bagi tahu apa jawatan dia dulu, bila berapa lama dia berkhidmat, bangsa dia apa. Kan? Kepada kalau siapa pandai cari tu, kau akan dapatlah tahu dia siapa. Kan? Beres? Kejap. Okay. Saya buka balik komen. Boleh? 6 cerita malam ni. Puas hati? Faham Okay. Hebat orang tu, memang hebat. Hebat. Kalau tak hebat, dia tak jadilah tentera tak latih. Tak letak dia sebagai ketua cawangan kat situ. Okay. Subhanallah, 1 million like, 1.1 juta like. Dahsyat bang. Rajin, terima kasih. Bagus. Tahniah. Barulah saya rasa
penyampaian ilmu dan juga cerita-cerita ni memberi manfaat. Ingat tuan-tuan, kisah-kisah ni yang saya ceritakan bagi pihak-pihak orang-orang yang hebat-hebat ni kan, bukan untuk menunjukkan kami hebat, tetapi untuk ke atas dasar kasih sayang kami kepada orang ramai, kepada anak-anak, pada generasi seterusnya kan, untuk dijadikan pengalaman dan pengajaran. Jangan semata-mata dengar kan, ambil pengajaran. Okey, Barana 6 kisah. Yang menariknya kisah ni, dia telefon saya 2 kali hari ni, dia telefon kan, saya terpaksa ambil nota kan. Nota kisah dia, apa dia. Barana? Okey, cukup dah tu, dah pukul 11 lebih. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey, sebelum saya nak tamatkan live, ada lagi ke? Rasa tinggal sikit lagi kot. Tengok TikTok saya, ada buku yang dibuat yang sangat bagus untuk orang awam. Bukan saja orang awam, badan berkanun pun bagus. Buku tu dah tinggal sikit je lagi buku tu. Kalau buku tu tak bagus, saya tak letak kat beg kuning saya. Okey, buku tu ambil, simpan, baca. Bukan saja baca, dia ada ujian kat belakang tu, buat. Okey, buku tu ditulis oleh Datuk Razi, iaitu Datuk Pena Celoreng. Beliau memang banyak pengalaman dalam hutan kan, dan juga pengajaran. Dan buku tu sangat-sangat bagus pada orang yang tak pernah belajar, tak pernah dapat pendedahan tentang ilmu hutan, ilmu survival apa semua. Sekurang-kurangnya benda tu kamu dah baca, kamu boleh bayangkan, boleh rasa kan. Ilmu ni sikit tak apa, yang penting amalkan. Sikit tak apa, yang penting amalkan. Beres? Okay, terima kasih kerana berada dalam live. Tadi saya tengok pun 6,000 orang berada dalam live ni tadi. 6,000 lebih berada dalam live. Yang luar live tadi pun saya rasa beribu-ribu lagi. Terima kasih kerana berada dalam live. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Kalau ada kisah-kisah menarik ataupun benda-benda yang boleh dijadikan tauladan, mungkin lepas ni saya akan berjumpa dengan beberapa otai. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hujung bulan ni saya akan ke Johor. Saya akan pergi ke hutan Endau Rompin kan. Saya akan berjumpa dengan suku kaum Jakun. InsyaAllah dekat situ ada otai-otai orang lama, Tok Batin ke apa ke, yang ada kat suku kaum Jakun tu. Mereka nak bercerita pada saya ke, ataupun nak bagi apa-apa ilmu pada rakyat Malaysia, saya cuba minta. Nanti mereka akan ni, okey? Kita minta kepada orang-orang asli. Tahulah saya cara saya nak berbudi bahasa, nak bodek ilmu mereka ni. Kan? Saya akan berada kat Johor lebih kurang 5 ke 6 hari di bawah Tourism Malaysia. Tourism Malaysia bawa saya, kan? Dan macam duta pelancongan pula saya ni. Itu ke Labuan. Ini ke Johor pula. Okay? Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan bawa saya. Dan juga akan ke Johor. Tengoklah Johor Bahru, Iskandar Puteri. Banyaklah program kat Keluang. Okay? Nanti orang Johor kita jumpa kat sana lah. Hujung bulan ni ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Beli barang-barang, beli buku, tengok produk saya kat TikTok Shop apa semua ni, tengok. Ya, tengok. Ambil.